Apa ni? Ada hitam. Jom unboxing barang random yang Ima beli. First, Ima beli magnet untuk Ima letak dekat backboard Ima. Sebelum ni Ima dah ada 2 and Ima suka sangat-sangat. So Ima rasa nak tambah lagi collection. Yang ni lagi cute dua-dua ni. Yang ni Ima nak letak poster and then Ima nak lekatkan dia pakai yang sebenarnya Ima nak cari yang bulat biasa untuk letak poster tu tau. Tapi Ima tak jumpa. So Ima jumpa yang lagi cute. Tengok ni. Comelnya. Nampak sedap weh. This one strawberry, blueberry, tembikai, lemon mungkin. Next yang tomato. Dia harga dia RM110. Mungkin mahal sebab dia 3D kot. Alamak, ni macam mana? Kenapa dia ada lekat? Takutlah tercabut. Tara, ni untuk tomato. Sedap ni nampak. Tak tahu kenapa memang suka benda-benda macam ni. So next ada beli alas cawan macam tu, tapi dia DIY tau. So Ima macam interesting, nampak unik macam tu. Ima tak sabar nak try, tapi Ima takut susah. Ada tulis kat sini super easy. Oh my god, banyaknya. Oh, so dia ada ni untuk cucuk-cucuk tu. And then ada ni dia punya contoh. Wow, banyaknya. Ada benda ni. Ima cakap benda ni sebab Ima tak tahu. And then ada dia punya color chart. So nanti Ima akan buat mungkin kat lain video. And next, ni macam kurang lebih sama juga. Ima tak sabar bila dia dah jadi macam ni. Kita ada ni first. Pink, cantiknya. Lembut. By the way, ni pun Ima tak pernah buat juga sebelum ni. Dapat perintilan-perintilan macam ni. Ada instruction dia juga. Dapat susah loh. Then warna putih. Tebal weh. Tebal gebunya. Macam squishy. Apa ni? Ada hitam muka dia. So that's all. Thank you for watching. Bye bye.